Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada para pembentang dan juga penganjur bagi persidangan kali ini. Saya Nofiza akan membentangkan tajuk kajian saya iaitu korelasi antara pendedahan kepada pendidikan perlembagaan dan tahap kefahaman terhadap sistem undang-undang negara dalam kalangan pelajar Pusat Permata Pintar Negara UKM. Okey, hasil kajian ini saya lakukan bersama dengan rakan kajian saya iaitu Cik Nur Syamila Mazin. Sebagai pengenalan, kajian ini sebenarnya berkenaan dengan perkara ataupun tahap ilmu pengetahuan para pelajar terhadap pengetahuan asas pengetahuan undang-undang. Okey, kalau kita lihat daripada kajian yang dilakukan oleh Encik Rahmat pada tahun 2021, okey, mahasiswa kini mempunyai pengetahuan asas undang-undang tetapi masih lemah dalam penghayatan nilai perlembagaan dan rukun negara. Jadi, ianya juga selaras dengan kajian oleh Nofiza dan juga Syamila, okey, berkenaan dengan literasi perlembagaan dalam kalangan belia masih rendah namun boleh dipertingkatkan. Ini adalah kerana pendedahan pendidikan perlembagaan mampu meningkatkan kesedaran pelajar terhadap prinsip dan nilai asas perlembagaan Malaysia. Kita dapat juga kajian yang menunjukkan bahawa pendidikan nilai perlembagaan sejak sekolah formal membentuk kesedaran hak, tanggungjawab warga negara dan nilai patriotisme dalam kalangan belia. Analisis teori undang-undang moden membuktikan bahawa perlembagaan persekutuan kekal sebagai norma tertinggi yang kukuh dalam sistem perundangan Malaysia. Jika kita lihat daripada hasil-hasil kajian ini, ia menunjukkan betapa pentingnya para pelajar hari ini untuk mempunyai tahap kefahaman terhadap asas perlembagaan dan juga undang-undang negara. Justru itu kajian ini dilakukan di Pusat Permata Pintar Negara yang mendapati bahawa sebelumnya ada kajian bahawa kursus dan aktiviti interaktif perlembagaan meningkatkan literasi perlembagaan dan kefahaman sistem undang-undang pelajar bukan undang-undang. Okey, bagi kajian ini kajian ini ada 3 objektif. Yang pertama, untuk menilai tahap pendedahan pelajar Pusat Permata Pintar Negara terhadap pendidikan perlembagaan. Kedua, untuk mengenal pasti tahap kefahaman pelajar terhadap sistem undang-undang negara. Dan yang ketiga, untuk menganalisis korelasi antara pendedahan pendidikan perlembagaan dan tahap kefahaman terhadap sistem undang-undang negara. Bagi menjawab kajian ini terdapat 3 soalan kajian. Yang pertama, bagaimanakah menilai tahap pendedahan pelajar terhadap pendidikan perlembagaan. Yang kedua, untuk mengenal pasti tahap kefahaman pelajar terhadap sistem undang-undang negara dan juga untuk menganalisis korelasi antara pendedahan pendidikan perlembagaan dan tahap kefahaman. Jadi terdapat beberapa soalan kajian yang berkenaan yang relevan terhadap kajian ini. Okey, sebelum ini terdapat beberapa hasil kajian oleh para penyelidik, antaranya oleh Majambu, Ibrahim, Ationg dan Mokhtar pada tahun 2024. Kajian ini dilakukan di UMS iaitu pengkaji mendapati bahawa pengetahuan kenegaraan dan perlembagaan mahasiswa menyumbang kepada pembentukan nilai moral dan patriotik. Namun tidak menilai hubungan kuantitatif pendedahan pendidikan perlembagaan dengan kefahaman undang-undang atau fokus kepada pelajar pintar. Manakala kajian oleh Head, Zabah Abdul Rahman dan Abdul Rahim pada tahun 2024 menunjukkan bahawa pendedahan melalui pendidikan formal dan tidak formal meningkatkan pemahaman belia terhadap institusi Raja-Raja Melayu tetapi tidak menilai kefahaman secara menyeluruh terhadap sistem undang-undang negara. Begitu juga terdapat satu kajian oleh Othman pada tahun 2021 yang menunjukkan bahawa literasi politik yang merangkumi pemahaman, perlembagaan dan struktur kuasa penting untuk kesedaran kenegaraan belia namun tidak menganalisis pendedahan pendidikan perlembagaan secara formal atau hubungan korelasi kefahaman undang-undang. Berdasarkan pengkajian Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia tahun 2023, Indeks Belia Malaysia 2023 juga menunjukkan bahawa tahap pendidikan dan literasi belia berada pada tahap yang sangat memuaskan. Namun data ini bersifat agregat dan tidak mengukur impak khusus pendidikan perlembagaan secara formal.
Dan akhir sekali, kajian oleh Muhammad Azri Ibrahim pada tahun 2022 menunjukkan bahawa kajian kuantitatif mendapati belia mempunyai pengetahuan yang tinggi terhadap elemen tradisi perlembagaan, tetapi kajian ini bersifat deskriptif dan tidak menilai kesan pendidikan perlembagaan formal terhadap kefahaman sistem undang-undang secara menyeluruh. Oleh itu, kajian yang dilakukan oleh saya bersama rakan ini mempunyai metodologi kajian iaitu menggunakan pendekatan kuantitatif bagi menilai korelasi antara pendedahan kepada pendidikan perlembagaan dan tahap kefahaman sistem undang-undang negara dalam kalangan pelajar pusat Permata Pintar Negara. Data yang dikumpulkan adalah melalui soal selidik berstruktur yang merangkumi maklumat demografi, tahap pendedahan kepada pendidikan perlembagaan serta tahap kefahaman terhadap perlembagaan, hak warga negara dan struktur undang-undang Malaysia. Responden yang dipilih adalah terdiri daripada kalangan pelajar Pusat Permata Pintar Negara UKM. Mereka telah diberikan soal selidik untuk dijawab. Kesahan instrumen juga ditentukan melalui penilaian pakar dan ujian rintis, manakala kebolehpercayaan diuji menggunakan Cronbach Alpha dan juga menggunakan SPSS untuk melibatkan analisis deskriptif dan korelasi Pearson. Selepas data dikumpulkan, saya mendapati ini adalah hasil kajian dia. Respondennya adalah seramai 68 orang yang terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan, manakala mereka juga berumur di antara 17 hingga 20 tahun. Yang seterusnya, mereka yang menjawab soal selidik ini adalah terdiri daripada bangsa yang pelbagai, Melayu, Cina, India, Bumiputera, Sabah dan Sarawak. Tetapi jika dilihat di sini melalui data ini, pelajar Melayu lebih ramai menjawab. Peratusannya adalah sebanyak 76.5%, manakala peratusan yang paling sedikit adalah daripada kalangan pelajar Cina. Daripada kajian ini, berdasarkan analisis kepada soal kaji selidik iaitu sama ada pelajar pernah mengikuti kursus yang membincangkan tentang perlembagaan Malaysia ataupun tidak. Ini adalah menunjukkan bahawa peratusan yang tinggi. Tahap pendedahan pelajar terhadap kursus yang membincangkan perlembagaan Malaysia didapati berada pada tahap sederhana dan tidak sekata. Dapatan menunjukkan bahawa 25% responden memberikan skor 1, manakala 22% memberikan skor 2 yang mencerminkan kecenderungan ketidaksetujuan bahawa mereka pernah mengikuti kursus berkaitan perlembagaan Malaysia. Seterusnya, 16.2% responden memberikan skor neutral iaitu skor 3. Dan seterusnya. Secara keseluruhannya daripada data ini, kita dapati bahawa ia menunjukkan bahawa pendedahan formal terhadap pendidikan perlembagaan melalui kursus akademik masih terhad dalam kalangan pelajar, sekaligus menandakan keperluan untuk memperkukuh penyepaduan pendidikan perlembagaan secara lebih sistematik dan menyeluruh dalam kurikulum pendidikan. Data yang seterusnya, soalan kaji selidik yang diberi kepada pelajar sama ada mereka telah menghadiri ceramah atau seminar yang berkaitan dengan perlembagaan negara. Berdasarkan analisis menunjukkan bahawa tahap pendedahan pelajar terhadap ceramah atau seminar berkaitan perlembagaan negara berada pada tahap sederhana. Seramai 22% memberikan skor 1, 14.7% memberikan skor yang kedua dan yang menunjukkan sebahagian pelajar tidak bersetuju bahawa mereka pernah menghadiri program berkaitan perlembagaan. Seterusnya, 20.6% responden berada pada tahap neutral iaitu memberikan skor 3. Dari sudut persetujuan, 25% responden memberikan skor 4 diikuti oleh 17.6% yang memberikan skor 5, menunjukkan bahawa sebahagian responden mempunyai pengalaman menghadiri ceramah atau seminar berkaitan perlembagaan negara. Jadi secara keseluruhannya dapatan ini mencerminkan bahawa pendedahan pelajar terhadap aktiviti pengayaan berbentuk ceramah atau seminar adalah tidak menyeluruh, sekaligus menunjukkan keperluan untuk memperluaskan akses dan penglibatan pelajar dalam program pendidikan perlembagaan di luar bilik darjah. Berdasarkan analisis
dalam rajah yang ini. Okey, soal selidiknya adalah berkenaan dengan sama ada responden membaca bahan berkaitan Perlembagaan Malaysia secara sukarela di luar kelas. Okey, dapatan menunjukkan bahawa tahap pembacaan bahan berkaitan Perlembagaan Malaysia secara sukarela di luar kelas berada pada tahap sederhana. Seramai 4.4% responden memberikan skor 1, 22% memberikan skor 2, iaitu menunjukkan sebahagian pelajar jarang atau tidak terlibat dalam pembacaan sukarela berkaitan topik perlembagaan. Seterusnya, 33.8% responden berada pada tahap neutral, memberikan skor 3, mencerminkan keterlibatan yang tidak konsisten. Dari segi persetujuan, 25% responden memberikan skor 4, diikuti oleh 14.7% yang memberikan skor 5, menunjukkan bahawa sebahagian pelajar secara aktif membaca bahan berkaitan perlembagaan atas inisiatif sendiri. Secara keseluruhannya, dapatan ini menunjukkan bahawa amalan pembelajaran kendiri berkaitan Perlembagaan Malaysia masih belum meluas dalam kalangan pelajar. Ianya sekaligus menandakan keperluan untuk memperkukuhkan galakan dan akses kepada bahan perlembagaan yang lebih mesra pelajar. Seterusnya, soal selidik yang diberikan kepada responden adalah berkenaan pendidikan mengenai Perlembagaan Malaysia yang diberikan sama ada secara jelas dan terperinci dalam kelas atau program kursus. Okey, dapatan menunjukkan bahawa majoriti pelajar bersetuju bahawa pendidikan mengenai Perlembagaan Malaysia diberikan secara jelas dan terperinci dalam kelas atau program kursus yang diikuti. Manakala seramai 45% responden memberikan skor 4, manakala 22% memberikan skor 5 yang mencerminkan tahap persetujuan yang tinggi terhadap kejelasan dan perincian pengajaran perlembagaan dalam konteks pembelajaran formal. Namun begitu, hanya 19.1% responden berada pada tahap neutral, iaitu memberikan skor 3, menunjukkan bahawa sebahagian pelajar merasakan penyampaian tersebut bersifat sederhana. Dari sudut ketidaksetujuan, hanya 11.8% responden memberikan skor 2 dan 1.5% memberikan skor 1, menandakan bilangan pelajar yang merasakan pendidikan perlembagaan tidak disampaikan dengan jelas adalah kecil. Baiklah, seterusnya soalan kaji selidik yang diberikan kepada responden adalah sama ada mereka berpeluang berdiskusi tentang perlembagaan dalam kelas ataupun kumpulan belajar. Okey, berdasarkan analisis yang dibuat, kita dapati bahawa kebanyakan pelajar mempunyai peluang untuk berdiskusi mengenai perlembagaan dalam kelas ataupun kumpulan belajar. Okey, namun demikian, hanya sedikit sahaja, iaitu dari sudut ketidaksetujuan, 13.2% responden memberikan skor 2, manakala tiada responden yang memberikan skor 1. Ini mencerminkan bahawa hampir semua pelajar menunjukkan sekurang-kurangnya mempunyai sedikit pendedahan kepada perbincangan perlembagaan. Secara keseluruhannya, dapatan ini menunjukkan bahawa elemen perbincangan berkaitan perlembagaan telah diterapkan dalam proses pembelajaran, namun masih boleh diperkukuh melalui pendekatan yang lebih berstruktur dan inklusif bagi meningkatkan pelibatan pelajar secara menyeluruh. Seterusnya, kaji selidik yang dibuat adalah berkenaan adakah responden memahami hak dan tanggungjawab sebagai warga negara di bawah sistem undang-undang Malaysia. Sekiranya kita lihat daripada data yang diberikan ini, carta graf ini, responden yang memberikan skor 4 adalah sangat tinggi, iaitu 50%. Tetapi hanya sebanyak 2.9% memberikan skor 2 dan tiada responden yang memberikan skor 1. Justru kita boleh simpulkan bahawa kebanyakan pelajar mempunyai kefahaman yang baik tentang hak dan tanggungjawab kewarganegaraan yang berkemungkinan dipengaruhi oleh pendedahan pendidikan perlembagaan dan perbincangan berkaitan undang-undang dalam konteks pembelajaran formal. Seterusnya, soalan kaji selidik yang diberi juga adalah bagaimana Undang-Undang Malaysia dilaksanakan dan dipatuhi oleh rakyat. Berdasarkan analisis data, ia menunjukkan bahawa tahap kefahaman pelajar terhadap pelaksanaan dan pematuhan Undang-Undang Malaysia adalah tinggi. Sebanyak 45.6% responden
memberikan skor 4. Okey, manakala hanya sebahagian kecil saja iaitu 7.4% memberikan skor 2 dan tiada responden yang memberikan skor 1. Secara keseluruhannya, dapatan ini menunjukkan bahawa sebahagian besar pelajar mempunyai kefahaman yang baik tentang mekanisme pelaksanaan dan pematuhan undang-undang Malaysia. Ini sekaligus mencerminkan tahap literasi undang-undang yang positif dalam kalangan responden kajian. Okey, soal kaji selidik yang terakhir yang diberikan kepada pelajar adalah bagaimana sama ada mereka faham ataupun tidak peranan mahkamah dan penguatkuasaan undang-undang dalam negara. Okey, sebanyak 47.1% responden memberikan respon yang positif. Okey, manakala hanya 14.7% memberikan respon di skor 3 dan 1.5% memberikan respon di skor 2. Secara keseluruhannya, dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar mempunyai kefahaman yang baik tentang peranan mahkamah serta proses penguatkuasaan undang-undang, sekaligus menyokong dapatan keseluruhan bahawa tahap literasi undang-undang dalam kalangan responden adalah memuaskan. Okay, selain daripada soalan kaji selidik yang diberikan tersebut, terdapat juga analisis terbuka terhadap soalan kaji selidik yang diberikan. Respon terbuka. Okey, daripada kajian tersebut kita dapati bahawa responden menghadapi pelbagai cabaran dalam memahami pendidikan perlembagaan dan sistem undang-undang Malaysia. Antara cabarannya adalah kekurangan pendedahan pada skala yang besar, kurang sumber, kurang pendidikan, tidak mempunyai laman web atau rujukan kerajaan rasmi serta kekurangan sumber atas talian. Selain daripada itu juga, responden juga memberikan maklumat bahawa kandungan perlembagaan sukar difahami kerana terlalu banyak pindaan yang merubah atau menambah kandungan. Di samping istilah undang-undang yang berat, bahasa undang-undang yang kompleks, perkataan yang sukar difahami, jargon yang banyak dan perkataan yang bombastik seperti keluhuran dan naturalisasi. Okay, beberapa responden juga menyatakan bahawa kekangan dalam memahami struktur pentadbiran undang-undang. Okey, terdapat juga cabaran berkaitan pedagogi ataupun cara bagaimana penyampaian berkenaan dengan asas undang-undang tersebut disampaikan kepada mereka. Dan sebahagian responden juga mengaitkan cabaran dengan diri sendiri, termasuk kemahiran mengingat, kemalasan, kurang dan tidak berminat. Namun demikian, mereka juga memberikan cadangan bahawa perlu wujudnya platform yang khusus yang mudah digunakan termasuk laman web ataupun social media. Mereka juga memberikan cadangan bahawa perlu diwujudkan media digital seperti media sosial, video ringkas yang interaktif serta poster infografik. Mereka juga ingin merasakan bahawa perlu wujudkan aktiviti seperti pertandingan, kuis dalaman, aktiviti bermain sambil belajar dan juga kelas yang lebih interaktif. Dan yang paling menarik sekali, mereka mencadangkan supaya mereka perlu ada pengalaman secara langsung tentang undang-undang dan perlembagaan, iaitu mereka mencadangkan lawatan ke Dewan Rakyat, Mahkamah dan Muzium Mahkamah. Oleh itu, daripada hasil kajian ini, kita dapati bahawa pendedahan formal pelajar terhadap pendidikan perlembagaan berada pada tahap sederhana dan tidak sekata. Tahap kefahaman mereka terhadap sistem undang-undang adalah relatif tinggi. Keadaan ini mencerminkan hubungan yang kompleks antara pendedahan, pendekatan pedagogi dan hasil pembelajaran pelajar pintar yang berbakat. Kajian turut mendapati bahawa kualiti penyampaian pengajaran yang jelas, interaktif dan berasaskan perbincangan memainkan peranan yang lebih signifikan berbanding kekerapan pendedahan semata-mata. Ianya selari dengan keupayaan kognitif tinggi pelajar untuk memahami konsep undang-undang yang abstrak walaupun pendedahan formal itu terhad. Walau bagaimanapun, pelajar masih berdepan cabaran seperti bahasa undang-undang yang kompleks, istilah teknikal dan kekeliruan akibat pindaan perlembagaan. Justru dapatan ini menegaskan keperluan transformasi pendidikan perlembagaan ke arah pendekatan yang lebih kreatif, interaktif, dwibahasa dan berasaskan pengalaman seperti simulasi, perbahasan dan penggunaan media digital. Secara keseluruhannya, kajian ini mengesahkan bahawa kewujudan hubungan signifikan antara pendedahan pendidikan perlembagaan
dan kefahaman sistem undang-undang dengan penekanan kepada kepentingan kualiti pedagogi. Kajian ini menyumbang kepada literatur pendidikan perlembagaan di Malaysia serta menyokong keperluan reformasi pedagogi dan dasar bagi memperkukuh pendidikan perlembagaan secara lebih sistematik dan berkesan, khususnya di peringkat pra-universiti untuk melahirkan warga negara yang berinformasi, kritikal dan juga bertanggungjawab. Sebagai kesimpulannya, kajian ini mendapati bahawa tahap pendedahan pelajar pusat mata pintar negara terhadap pendidikan perlembagaan adalah sederhana dan sekata. Okey, justru perlu ada penambahbaikan kualiti, kaedah dan konteks pendedahan adalah lebih berpengaruh berbanding kuantiti semata-mata. Jadi, ia menuntut penambahbaikan pedagogi pendidikan perlembagaan melalui pendekatan yang lebih berstruktur, interaktif dan kontekstual. Sehubungan itu, kajian ini mencadangkan agar pendidikan perlembagaan diperkukuh melalui integrasi kurikulum yang sistematik, penggunaan pendekatan pembelajaran aktif seperti perbincangan berfokus, simulasi institusi perlembagaan dan lawatan berasaskan pengalaman. Okey, itu sahaja daripada saya untuk hasil kajian ini. Ini adalah sumber rujukan saya. Sekian, terima kasih.